hidup dengan passive income, mimpi atau reality? Ramai orang impikan hidup guna duit passive income je. Tak payah kerja pun duit masuk tiap bulan. Hidup dengan passive income maksudnya you tak kerja pun duit dari simpanan yang kerja untuk you. Contohnya, kalau you nak RM10,000 setahun dari bank FD, kalau faedah 2%, you perlukan RM500,000. Kalau 6%, masih perlukan RM166,000. Tapi, ada 3 realiti kejam ramai orang tak tahu. 1. Faedah makin rendah. Dulu dapat 4.5%. Sekarang, banyak bank cuma bagi 2.5%. Kedua, harga barang makin naik. Kos hidup naik tiap tahun. Sewa rumah di Kuala Lumpur dah naik 24% sejak tahun 2020. Ketiga, umur makin panjang. Semakin panjang umur you, semakin besar simpanan yang diperlukan. Jadi macam mana nak capai hidup dengan passive income? Bina modal you, kurangkan belanja, bayar semua hutang, cari income tambahan. Bina portfolio. Contoh, 50% aset tetap, 30% investment funds, 10% saham dividen, 10% tunai. Amalkan gaya hidup minimalis. Hidup ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Boleh hidup dengan passive income bukan sebab you kaya sangat, tapi sebab you bijak urus duit dan bijak rancang masa depan.